kita boleh tengok kan apakah yang menjadi most trade equity update pada 10 Oktober. So anda boleh baca, anda boleh dapatkan info ni. So ni top sector trade by license representative. Apakah sektor-sektor yang top? Kalau kita tengok volume yang tertinggi, value yang tertinggi, teknologi, industrial lebih kurang 518 juta ringgit. Sebelah ni adalah volume. So anda boleh tengok kat situ. Okay, ni pun masih dalam progress dia punya ni. So apa lagi yang ada tuan-tuan? So kita tengok more. More apa yang ada, kita tekan more lagi. Okay, tak ada apa. So kita pergi dekat atas ni. Okay, so kalau anda pergi yang belah hujung atas kanan tu, dia akan berbentuk macam ni lah. So kita tengok market. So asset, market update, tools. So kita tengok asset apa. Anda nak tengok apa? Bursa Goldina, equity, future. So kita pergi equity dulu. Equity anda boleh dapatkan discover equity, stock, listed stock, dividend, calendar and relevant news, ETF, warrant, semua ada kat sini. Read,